Salam Malaysia Banani. Saya Nur Aisyatul, wartawan anda untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan tokoh akademik. Mari kita bersama-sama mendengarkan ceritanya. Bolehkah saudari memperkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iman Khairina dari 6 Askia SK Fedah Cemomoy. Apakah perasaan awak apabila dipilih sebagai tokoh akademik sekolah pada tahun ini? Saya rasa terharu dan gembira kerana usaha saya selama ni dihargai. Perasaan tu bagi saya motivasi untuk teruskan belajar. Apakah rasa kejayaan saudari dalam mengekalkan keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran? Saya sentiasa beri perhatian semasa guru mengajar, mengulang kaji pelajaran dan menyiapkan kerja sekolah. Bagaimanakah cara Iman membahagikan masa seperti belajar, bersukan dan beraktiviti di sekolah? Saya buat jadual harian, waktu main, waktu belajar dan waktu rehat. Dengan jadual saya boleh fokus untuk belajar dan tetap menyertai aktiviti yang sekolah adakan. Apakah mata pelajaran yang diminati oleh saudari? Saya amat meminati sains dan matematik kerana saya suka menerkai benda yang baru. Bagaimanakah cara guru, ibu bapa dan rakan-rakan memberikan semangat kepada saudari? Guru-guru sentiasa menunjuk ajar kepada saya, manakala ibu bapa memberi sokongan dan dorongan. Kawan-kawan saya pula sentiasa memberi semangat dan dokongan kepada saya. Apakah nasihat saudari kepada rakan-rakan yang ingin menjadi cemerlang seperti saudari? Sentiasa mengulang kaji pelajaran dan rujuk kepada guru jika ada perkara yang tidak difahami. Bagaimanakah saudari melihat diri 5 tahun akan datang? Dan apakah cita-cita saudari? Saya harap saya dapat masuk sekolah yang bagus, dapat keputusan yang cemerlang dan terus ke arah cita-cita. Cita-cita saya ialah doktor gigi supaya saya dapat tolong orang lain dan keluarga saya. Itu sahaja daripada kami semua. Semoga kisah Iman dapat menginspirasikan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Bye.